Kepimpinan tertinggi Polis Kontingen Kuala Lumpur melakukan lawatan kerja ke lokasi tragedi letupan paip gas dan kebakaran di Putra Heights bagi tujuan mendapatkan pengalaman mengenai situasi dan prosedur operasi standard SOP di tempat kejadian. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rosdi Muhammad Isa berkata ia bertujuan mendapatkan pengalaman daripada Polis Kontingen Selangor mengenai cara dan tindakan mengikut SOP sewajarnya dalam menangani situasi dan konflik di tempat kejadian itu. Tambah beliau melalui lawatan dan taklimat yang disampaikan sendiri oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan, selaku Komander Operasi dan Ketua Polis Daerah Subang Jaya. Pihaknya mendapat gambaran situasi sebenar serta punca siasatan terpaksa mengambil masa. Jelasnya banyak pendedahan dan pengalaman yang diperolehi, terutamanya sebab proses pengendalian tragedi itu memerlukan dua pasukan iaitu pasukan siasatan dan pasukan teknikal. Saya menghubungi KP Selangor, mohon kebenaran untuk buat lawat dan dia kata it's the best lah, datang melawat. So kami ramai pergi, dekat lebih 30 orang, naik bas pergi dan dengar taklimat. Tambah beliau, lawatan itu memberikan pengalaman penting dan situasi sebenar dari bilik taklimat sehingga ke ground zero iaitu lokasi kejadian letupan berlaku pada 1 April lalu. Beliau berkata Kuala Lumpur yang berada di tengah-tengah negeri Selangor tidak terlepas dari pelbagai kejadian bencana dan tragedi termasuk kejadian tanah mendap. Beliau berkata melalui panduan yang diperoleh dari lawatan itu, beliau yakin pegawai kanan Polis Kuala Lumpur akan memahami sebarang tindakan segera yang harus diambil mengikut SOP tertentu jika sesuatu atau tragedi tidak diingini berlaku.